Hai, terasa sunyi betul bulan Ramadan kali ni. Tapi kenapa ya? Wih, Iman, kau tak puasa ke? Weh, tak ada lah. Aduh. Kenapa pun bila aku tengok kuih ni, aku teringat kampung lah. Dulu aku selalu buat dengan mak aku dulu kuih macam ni. Eh, kejap. Lah, cakap pasal kampung. Kau kita nak balik ke? Kau tak kemas lagi ke barang? Ya lah. Aku belum kemas lagi ni. Ish. Sekarang juga aku nak kemas. Jom. Bila hidup di perantauan ni telah banyak mengajar aku erti berdikari. Terlupa pula aku. Hari ni diorang ajak iftar sekali. Masih nyala dalam dekapku semua asa yang kita rengkuh dan tadi dia mencari hatimu. Dengan lembut ratakan semua yang kau mau dan yang kau mau dan rayakan mati rasa. Bila waktunya langit memanggilmu. Bila aku tengok motor ni, buatkan aku lagi teringat dekat ayah aku di kampung. Mana taknya, setiap petang pasti akan bawa aku ke bazar. Dan bila malam pula, pasti akan mengajak aku untuk pergi tarawih. Alamak, kenapa diorang lambai dekat aku ni? Diorang tak marah langsung walaupun aku dah terlambat. Hai, bila iftar ramai-ramai ni, buatkan aku lagi teringat dekat kampung. Biasanya kita orang akan berkumpul ramai-ramai dan rancak bersembang sambil menunggu azan maghrib. Tapi bila dah hidup di negeri orang ni, membuatkan aku lagi jarang untuk balik ke rumah. Siap pakai. Jom. Okey tak nanti? Okey, tak.
Semua tenang. Aku rindu orang kembali ke kampung. Malam lagi raya kan? Faham. Kau rindu family. Tapi aku rasa kita kat sini pun sebagai satu family juga kan. Tak apalah, kita kan dah nak balik. Hargai dulu apa yang ada di depan mata, okay? Kita as kawan, kita pun juga family. Jom lah, okay lah. Balik lah, jom. Okay, jom.